Patutnya 10 tahun lepas dah buat dah. Baru-baru ni ada diumumkan yang di BKL mungkin akan menutup Bukit Bintang untuk menjadi fully walkable kawasan sepenuhnya. Patutnya 10 tahun dulu memang dah buat dah. Walaupun tempat tu rely kepada monorail je kan. Memang orang akan tetap pergi. Satu lagi kan, one thing lah yang saya tengok komen online kan, dia cakap macam mana orang nak masuk ke hotel-hotel sedia ada kan, macam mana orang nak parking ke hotel-hotel kan. Sebenarnya ada back road access bagi setiap hotel yang ada kat kawasan tu. Back road access. Jadi back road access tu jadi akses utama bagi kereta. Tak perlukan akses di main road kat Bukit Bintang tu. Jadi satu jalan Bukit Bintang tu boleh tutup. Dan still bagi akses kereta untuk hotel-hotel yang ada kat kawasan tu. Masih boleh lagi. Lagi-lagi mall kan. Mall dekat pavilion Bukit Bintang kan. Before this, di BKL susah nak convincekan stakeholder Bukit Bintang stakeholder Bukit Bintang, especially pavilion Bukit Bintang untuk tutup jalan tu sebabkan diorang takut yang customer base driver ni akan hilang. Diorang takut customer base diorang akan hilang sebab mall ni dia tak rely kepada local community, dia akan rely kepada outside region, kawasan-kawasan sekitar bandar. Dia bukan rely ke kawasan local saja. Jadi dia akan takut, dia rasa takut lah macam mana orang nak pergi ke mall aku kan. Jadi ada jawapannya dia ada back road access. Ada kawasan lain kereta boleh masuk, tak semestinya kat kawasan lorong besar kan, yang orang ramai tu. Memang saya ke sana memang rasa tak selesa langsung lah. Memang overdue lah. Sepatutnya 10 tahun lepas dah buat. Tapi better late than never lah.